Kerana apa orang banyak stres? Sebab ini santan kotak dah. Santan kotak ni dah pesta. tak santan dengan nasi dia akan menghasilkan, saya lupa ada istilah dia, satu bahan kimia yang boleh menguatkan imunisasi badan. Santan dengan nasi. Oh, saya pakai nasi. Tapi sambal kurang lah, jangan sambal banyak sangat. Pedas tu perut tak tahan dia. Tak, sambal kurang. Nasi tu lebih. Sambal tu tak ada beri kesan pada sistem tak ada. Cuma nampak? Sebab santan tu dia real food. Real food. Santan. Tapi sangat bagus. Santan yang kelapa diparut. Kan dia kata virgin oil. Virgin. Saya selalu tengok Dr. Rizal. Rizal ni apa, neuro ni. Oh, Dr. Rizal tu pakai otak tu. Saya tengok banyak-banyak lah kita, sebab kita nak kaji banyak orang lah kan. Saya tengok banyak doktor lah. Ini kita buat satu kesimpulan, banyak doktor. Saya tak nak masuk bidang tu sebab ada doktor, sebab kita bukan orang medication kan. Tapi saya boleh bagi tahulah benda ni. Maknanya pemakanan sangat penting dari sudut psychological. Kerana apa orang banyak stres? Sebab banyak makan. Sebab saya tengah nak perjuangkan juga ni macam asrama. Makan berapa kali saya? Asrama? 5 kali. Itu rosak budak. Tapi nak makan berapa kali? 3 kali je. Kalau baik 3 kali. 3 kali. Nanti ada lagi pukul 10 betul. Kalau terbaik Dia 6 lah. Aku dah sama 6 lah. Dulu 6. Sekarang dah 5 dah. Ya. Zaman saya dulu 6. Tapi dia macam minum petang dengan late night punya tu. Itu ala kuih je. Tapi kalau Islam tu kuih. Tapi bagusnya tak bagus. Kuih tak bagus sekarang. Jangan makan kuih. Bagus, kuih tak bagus. So, Gula. semua kuih. Semua kuih. Terlalu tinggi gula.